Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam sesi sembang ilmiah umrah bersama-sama saya dan Hajah Azia. InsyaAllah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan terus menelusuri sejarah, tempat-tempat sejarah kali-kali ini di Makkahul Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah pula. Ya. Jadi seperti di Madinah tempoh hari, Makkah juga mempunyai beberapa destinasi ziarah yang sangat penting untuk kita hayati dan kita santuni. Ya. Sebab di sinilah bermulanya perjuangan Rasulullah SAW dalam memertabatkan dan mendaulatkan Islam di muka bumi ini. Jadi, kita akan pergi ke tempat ziarah yang pertama, iaitu di Jabal Sur. Jabal Sur. Jabal Sur ini merupakan tempat berziarah yang paling banyak menyimpan sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam usaha mereka untuk mendaulatkan Islam disebabkan oleh tekanan dan ancaman puak kufar musyrik Mekah, ya, yang mengancam keselamatan mereka. Nabi telah diwahyukan oleh Allah supaya berhijrah ke Madinatul Munawwarah untuk memulakan, menapakkan, mengasaskan perjuangan Islam. Jadi, oleh kerana perjalanan mereka berhijrah itu menempuh pelbagai dugaan, terutama ancaman daripada pihak kufar musyrik Mekah yang telah menawarkan hadiah berupa 100 ekor unta untuk siapa yang dapat menangkap Nabi sama ada hidup atau mati. Jadi, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq telah memilih jalan untuk bersembunyi terlebih dahulu di satu tempat yang bernama Gua Sur. Ya. Jadi, Nabi bersembunyi di sini selama beberapa hari, ya, bagi mengelakkan dapat ditangkap oleh pihak kufar musyrik Mekah. Jadi, kita akan lihat sejarah dalam latar belakang Jabal Sur itu, ya, terlebih dahulu bersama Puan Marziah kita. Ya, Puan Marziah. Okay. Sejarah Jabal Sur terletak di tengah-tengah kota Mekah, ya, 4 km dari sebelah selatan Masjidil Haram. Ya, biasanya inilah tempat mula-mula kita ziarah. Bila kita memulakan ziarah, kita akan pergi ke tempat ini dulu, ya, sebelum kita bergerak ke tempat lain, ke Arafah, ke Mina, Musdalifah dan seterusnya. Okey, yang kedua, Puan Marziah. Tinggi bukit Jabal 458 meter. Ya, tinggi bukit ni 458 meter tingginya. Ya. Di puncak bukit itu ada sebuah gua. Di situlah Nabi dan sahabat utamanya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari buruan pihak kufar musyrik Mekah. Okey? Okey. Tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq daripada buruan pihak kufar Quraisy pada malam 27 Safar 14 tahun kenabian baginda. Ya, tempat mereka berdua bersembunyi, ya, dari buruan pihak kufar musyrik Mekah yang telah ditawarkan hadiah 100 ekor unta jika dapat menangkap atau membunuh Nabi sama ada hidup atau mati. Okey, terusnya Puan Marziah. Mereka bersembunyi di situ selama 3 hari. Ya, 3 hari mereka bersembunyi, ya, dalam, ya, menghadapi masalah yang menakutkan, ya, sebab sebenarnya pihak kafir musyrik telah dapat menjejak Nabi sampai ke puncak bukit itu, ya. Dalam satu sejarah, Abu Bakar mengatakan kalaulah tentera musyrik Mekah itu tunduk melihat, mereka pasti akan nampak mereka bersembunyi dalam gua itu. Tapi Allah telah mentakdirkan bantuannya, ya, di mana
sarang burung merpati bersarang di pintu gua. Dan labah-labah membuat sarang di pintu gua yang menyebabkan tentera kafir musyrik tidak menyangka sama sekali bahawa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ada dalam gua itu. Ya. Jadi mereka berdua, baginda dan sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq, merasa sangat takut. Al-maklum, Nabi juga adalah seorang manusia biasa seperti mereka yang tahu perasaan takut dan bimbang akan keselamatan. Ya. Okey, kan kita tengok apa iktibar dia. Iktibar daripada Jabal Sur ini, sejarah Jabal Sur ini. Ya, Muhammad. Iktibar Jabal Sur. Ya. Bukti kegigihan baginda Rasul dalam mendaulatkan Islam. Ya, bukti kegigihan Nabi, keberanian Nabi dalam usaha untuk menegakkan agama Islam, mendaulatkan dan menetabatkannya sampai ke hari ini. Baginda terpaksa melalui saat-saat genting ini. Ya. Itu dia. Okey, seterusnya. Bukti taat setia dan kasih sayang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya digelar As-Siddiq. Sentiasa membenarkan apa jua yang diungkapkan oleh Nabi. Sahabat setia Nabi. Yang juga merupakan bapa mertua Nabi. Ya, sahabat setia Nabi. Sama-sama menghadapi saat gentir ini. Ada satu ketika, dalam usaha untuk menutup lubang dalam gua itu, Abu Bakar telah menutupnya dengan jari kakinya. Tiba-tiba jari kakinya dipatuk oleh, ada riwayat mengatakan ular, ada riwayat mengatakan kalajengking. Ya? Dan oleh kerana bisanya menitis air mata Abu Bakar. Nabi yang ada dalam pangkuan Abu Bakar itu merasa ada titisan air mata mengena pipinya. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, adakah kau takut? Jangan takut, Allah bersama kita." "Tidak, ya Rasulullah. Aku bukan takut, tapi aku tak tahan bisa gigitan ular atau kalajengking itu." Nabi dengan dia punya kelebihan yang diberi oleh Allah, mukjizat yang dikurniakan oleh Allah, dengan air ludahnya dia menawarkan tempat kena gigitan itu, dan Abu Bakar terhindar daripada sakit itu. Okey, seterusnya bawah dia. Bukti kekuasaan Allah. Ya, bukti kekuasaan Allah. Contohnya apa? Tiba-tiba burung membuat sarang di pintu gua dan mengeram. Ya. Dan labah-labah membuat sarang di permukaan pintu yang telah mengabui mata tentera musyrikin Mekah yang dah sampai ke atas, ke puncak dalam usaha menjejak baginda Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bantuan Allah. Ya. Okey, seterusnya. Burung merpati gunung membuat sarang. Ya, merpati gunung. Ya. Di pintu masuk gua. Ya. Burung merpati gunung, ya. Okey. Dan labah-labah membuat sarang di pintu gua. Ya, seperti yang telah saya ceritakan tadi. Itulah dia. Ya. Kisah baginda Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dalam usaha mereka berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Terpaksa bersembunyi terlebih dahulu sebab mereka diburu oleh puak kafir musyrik yang telah menawarkan hadiah yang begitu lumayan, iaitu 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menangkap mereka berdua sama ada hidup atau mati. Jadi, kesan sejarah Bukit Saur ini memberi iktibar kepada kita betapa gigihnya, susahnya Nabi mengasaskan Islam, memertabatkan Islam dan mendaulatkan Islam di muka bumi ini. Kita hanya menerima sesuatu yang telah lengkap, dan kita juga harus memeliharanya sebagaimana Nabi bersusah payah mendaulatkannya. Okey, seterusnya nanti kita akan bersejarah lagi ke tempat yang lain pula. Di mana tu Puan Maziah? Padang Arafah. Ya, di Padang Arafah. Padang Arafah ni juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri.
mempunyai sejarahnya yang panjang, terutama berhubung dengan manasik haji. Ya, di mana jemaah haji yang ingin mendapat haji wajib berwukuf, ya, diam, duduk sebentar di bumi Arafah ini. Jadi kita akan sentuh dengan lebih komprehensif lagi kisah Padang Arafah ini dalam siri perbincangan kita yang akan datang. Ya, okey. Sehingga itu saya dan Puan Haji Ahmad Jah, ya, menyuruh semua sahabat handai, kaum sahabat yang ingin menjadi tamu Allah supaya setia bersama kami berdua, dan kami akan salurkan informasi-informasi yang dapat, ya, memartabatkan diri, dapat memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan sebelum berziarah. Sebab kalau kita berziarah tanpa mempunyai ilmu latar belakang awal, jadi mungkin ziarah kita itu hambar dan tawar. Okey, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.